Dah ramai sangat yang orang bercakap tentang kafe ini. Hari ini first time saya akan try. Ini dia, Chemistry Cafe. Chemistry Cafe Section 7 Shah Alam. Terlalu ramai yang cakap kena cuba tempat ni. Hari ini saya cuba. Tapi yang menariknya bila kita masuk ni memang feeling dia macam makmal kimia lah. Pasal tu nama dia Chemistry Cafe kan. Yang kerja kat sini staff-staff, dia punya uniform adalah kod makmal. Lepas tu kalau tengok menu dia pun, nama-nama dia melibatkan bahan-bahan kimia. Tapi tak adalah suruh anda minum asid. Tak, nama je pelik, okey? Inilah dia Chemistry Cafe ni punya hidangan pertama, beef lasagna. Ni kalau orang baca kat sini lasagna tu lasagna lah sebut dia, lasagna. Cheese layered after beef, potato sauce, tomato sauce sikit. Bukan sos tomato yang tu, tak. Yang buat ala-ala pasta lah, is Italian. Okey. Yang ini pula antara dia orang punya menu minuman yang mendapat perhatian lah. Kepada pengunjung-pengunjung. Yang ni nama dia Mad Scientist. Kalau minum jadi gila, mad, you know, like a scientist, a mad. Ya, sekarang saya makan Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia, nampak. Dengan asap-asap tu kan. Very cheesy, bau dia pun very cheesy dan very Italian lah bau kan, pasta. Dia punya flavor dia, tomato puree dia dah masak cun-cun je dengan beef tu sebelum letak layer tu. Kena dengan bila panas lasagna ni, cheese dia nak cair tak nak cair macam tu. Dia macam lembut tak lembut. So bila kita kunyah, lembut je. Dalam dia. Senang. Ni tak payah pakai pisau actually lasagna ni kan. Gitu je. Panas. Mad Scientist. Atau saintis gila. Yang kita nampak sekarang ni mungkin aiskrim kat atas. I think that's caramel. Flavor untuk aiskrim dia. Aiskrim 2 scoop ni. Generous. Ni kopi lah. Latte. Latte kena dengan aiskrim dan atas dia caramel. Kalau nak manis lagi, tunggulah aiskrim cair sikit. Macam ni. Saya tak kurang minum kopi dengan sugar. So ini just nice lah. Sebab aiskrim dia belum cair lagi. Kena pandai. Benda kita kena lagi game. Hidangan kedua kita lagi besar. This is roast chicken disaluti oleh sos black pepper. Boleh bau black pepper dia. Bukan premix lah ni, maknanya homemade. Ataupun memang buat kat kitchen sini. Dan this is sauteed veggie lah, broccoli, carrots and tomatoes. Sampai keng. Yang ini adalah wedges kot. Potato. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try yang panggang. Macam mana nak buat ni? Macam mana start? Sini lah. There you go. Masih lagi panas. You can see the asap-asap tu kan. Apa yang bagus pasal ayam panggang, dia lebih menyihatkan lah berbanding ayam goreng ataupun ayam yang kita dah masak dalam kuah yang berlemak. Kalau nak sihat lagi, jangan makan kulit dia. Itu saja. Tapi saya tak kisah. Ni dia panggil perfect cook. Masakan yang sempurna. Sebab dalam dia pun masak sampai keluar dan dia punya kulit tu just nice, nampak? Dia punya brown pun cantik je. Dia punya warna coklat tu, cantik je kan? Maknanya marination dia pun kena. Lepas tu black pepper sauce pula. Ayam yang dia punya masak tu perfect. Nak potong pun senang, tengok Potong dia sih. Dia jatuh macam tu je. Boleh tarik dah, nampak? There you go. Roast chicken yang sempurna. So apa yang boleh membezakan roast chicken yang kedai sini dengan kedai lain-lain? Marination tu lah. Dia marinate macam mana? Bagi saya ini perfect marination sebab dia tak kacau perisa ayam tu sendiri. Setengah tempat dengan minyak ayam tu lah dia buat lagi satu kuah untuk tahu atas ayam tu. Itu yang baik tu. Satu lagi suapan. I'm 14 carats. I'm 14 carats. Burn it up like Midas. Jadi hidangan ketiga kita juga sebuah main dish. Hari ni tak ada main starter, main dish, dessert, tak ada. Ini hari main dish number 1, main dish number 2, main dish number 3. Air dia pun dia bagi yang lain. Sekarang ini adalah Meat Mania Pasta.
Pasta yang digunakan adalah spaghetti. Kenapa Meat Mania? Sebab dia gabungkan macam-macam jenis daging lah. Yang macam ni, this is turkey ham. Okay. Mushroom kat atas. Chili flakes. Bukan sebut chili chili flakes. Sebut chili ganas sangat. Dan daging cincang. Nampak? Daging cincang. Okay. Saya rasa dulu. Dia macam fusion lah pasal saya boleh rasa layer aglio olio. Aglio olio ni bila masak pasta tu, dia preser dia adalah preser daripada pasta dan juga olive oil tu lah. So dekat sini dia menggunakan bawang putih. Okey. So aglio olio, bawang putih dan olive oil itu dia preser dia. Minyak bijan. Minyak zaitun. Minyak zaitun. Orang Itali when they eat the food, they roll up the pasta into the fork like this. Digulung supaya tidak terputus. Kemudian dengan satu suapan, saya try dengan dia punya mushroom, cendawan, sekali dengan turkey. Kalau dibanding makanan yang ini, hidangan yang ini dengan yang dish kita lagi dua tu, yang ini paling pedas. Sebab memang dia gunakan chili, not just black pepper, chili. Tapi kita boleh nampak sebut-sebut black pepper dekat sikit. Sebut-sebut black pepper juga digunakan. Saya tak pernah rasa hidangan ni di tempat lain. So maybe it's original untuk tempat ni sahaja, di Chemistry Cafe ni. Mungkin adalah ciptaan chef dia sendiri. Muchas gracias. Pedas, mulut sedikit berapi. Macam mana kita nak matikan atau neutralize? Minuman manis bersusu. Yang ini nama dia adalah chemical reaction, bersempena dengan makmal kimia kita. Reaksi kimia inilah hasilnya. Cun gila. Kenapa dulu saya belajar kimia tak ada minuman macam ni dalam makmal? Oh sedap, serius sedap. Anda sendiri boleh bayangkan kan? Tahu rasa strawberry tak tahu? Tahu anggur? Okey tahu. Pisang tahu rasa dia macam mana? Tahu okey anggur. Mango. Mangga tahu rasa dia macam mana? Anggur. Okey. Ini dia blendkan semua tu. Power. Rasa macam nak tuang dalam pasta ni. Chef marah pula, janganlah. So kita recap sikit, 3 dish yang saya rasa hari ini adalah beef lasagna. Itu yang pertama tadi. Yang kedua tadi adalah roast chicken. Yes, yang panggang. Dan yang ketiga ni adalah Meat Mania pasta bersama dengan chemical reaction. Mana datang chemical reaction tu? Dalam mulut. Ya, bila molekul-molekul daripada air ini disebatikan dengan pasta yang sangat pedas tu, chemical reaction dia sungguh lazat. Tak boleh angkat dah mata aku ni. Anyway, yang nak try datang ke section 7. Nama tempatnya adalah Chemistry Cafe. Mungkin di episod-episod yang lain makanan yang berbeza-beza. Tapi yang penting rancangan yang sama di kaki makan. Terangkat, babe.